Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah carta pi, di mana kita akan mengenali carta pi dan mentafsir data daripada carta pi. Bagaimana cara untuk mentafsir carta pi? Berikut adalah rajah carta pi ya. Langkah-langkah mentafsir data daripada carta pi ialah yang pertama, murid kena tahu dulu apakah tajuk carta pi yang diberikan, iaitu tajuknya adalah kekurangan zat makanan kanak-kanak bawah 5 tahun. Okey. Yang kedua, murid kena tahu apakah jenis-jenis sektor yang ada dalam carta pi ini ya. Okey, sektornya di sini ya. Di sebelah kanan ni, ataupun kadang-kadang ya dia ada tulis dalam carta pi ini sektornya ya, berdasarkan kepada lorekan ataupun warna yang berbeza ataupun peratus-peratusnya ya. Okey, sektornya ada normal, obes, kurus kering melampau, berat berlebihan dan kurus kering ya. Yang seterusnya, apakah nilai bagi setiap sektor ya? Setiap sektor ni murid kena tengok ya, ada nilai dia. Biasanya dia beri dalam bentuk peratus ya. Dan kadang-kadang ada juga carta pi menunjukkan bilangan ya. Okey, dan murid kena ingat kalau data yang ditunjukkan dalam bentuk peratus, satu bulatan ini jumlahnya adalah 100% ya. Okey. Seterusnya, apakah kesimpulan yang murid boleh buat daripada carta pi ini? Semestinya murid boleh tahu bilangan paling banyak ya. Bilangan paling banyak ialah bahagian yang paling besar lah, ataupun peratus paling tinggi ya. Murid boleh tahu juga bilangan paling sedikit ya, bilangan setiap data ya. Setiap data ni ada bilangan dia, murid boleh tahu dan boleh kira ya beza setiap data, dan murid boleh tahu juga jumlah keseluruhan data ya. Itulah kesimpulan yang kita boleh tafsir ya, yang kita boleh dapat daripada sebuah carta pi. Okey, berikut ialah sebuah carta pi ya. Carta pi tentang data ya, cara murid SK Budi ke sekolah. Ini dia tajuk ya, iaitu cara murid SK Budi ke sekolah. Dan pada carta pi ini terdapat 4 sektor ya, 4 sektor, iaitu bas ya, cara murid datang ke sekolah dengan menaiki bas, kereta, basikal dan jalan kaki ya. Ada 4 sektor yang berbeza dan setiap sektor mengandungi data-datanya dalam bentuk peratus, dan jumlah keseluruhan carta pi ini adalah 100% ya. 52 tambah 12 tambah 22 tambah 14 bersamaan dengan 100%. Jadi daripada carta pi ini, tengok ya apa yang murid-murid boleh dapat ya, iaitu yang menaiki bas ke sekolah adalah paling ramai ya. Kalau kita tengok dia punya bahagian pun paling besar ya. Okey, dan ya lebih daripada separuh yang menaiki bas ya. Jadi dia boleh buat kesimpulan lebih separuh, kerana satu bulatan ini adalah 100%, jadi separuh adalah 50% ya, 50%. Tapi yang menaiki bas 52%. Jadi kesimpulan yang dia boleh buat lebih daripada separuh menaiki bas. Jadi rakan kita yang ini pula, sebanyak 14% murid di sekolah kita berjalan kaki ke sekolah. Jadi inilah antara data-data yang kita boleh dapat daripada carta pi.
sekarang kita tengok apakah maklumat lain yang kita boleh dapat daripada catapai ya. Okey, antaranya kita boleh tahu sebanyak 22% murid berbasikal ke sekolah, dan kita juga boleh tahu beza peratusan murid yang menaiki kereta dan menaiki basikal ke sekolah, iaitu menaiki basikal 22%, kereta 12%. Jadi 22 tolak 12. So kita dapat 10% ya, beza basikal dengan kereta. Kita juga boleh dapat peratus murid yang menaiki bas ya. Peratus murid yang menaiki bas adalah paling tinggi, dan juga kita boleh dapat peratus murid yang menaiki kereta adalah paling rendah ya. Sekarang kita pergi kepada contoh-contoh soalan ya bagi catapai ya. Okey, di sebelah menunjukkan satu catapai ya tentang aktiviti masa lapang oleh 80 orang murid tahun 6 ya. Okey, soalan yang pertama, cari peratusan aktiviti Saidina ya. Jadi murid tengok di sini ya. Setiap sektor telah ada peratusnya kecuali yang warna merah ni ya. Yang warna merah adalah aktiviti Saidina, tidak diberi peratusnya. Jadi macam mana kita nak cari? Okey, jadi murid-murid kena ingat ya, satu bulatan ini jumlahnya adalah 100%. Jadi murid ambil 100%, murid tolakkan dengan peratusan untuk sektor-sektor yang lain ya. Jadi murid tolak ya 10%, tolak 35%, tolak 22.5%, tolak 17.5%, ataupun murid tambah dulu yang dah ada ni ya. Murid tambah dulu yang ada dan murid tolakkan daripada 100%. Jadi kita dapat di sini 100% tolak yang dah ada 85%. Jadi kita dapat peratusan aktiviti Saidina adalah 15% ya. Itu cara nak cari peratus yang tidak diketahui ya. Okey, seterusnya berkira bilangan murid bagi aktiviti yang paling tinggi peratusannya. Okey, kat sini dia nak bilangan murid ya, dia nak nilai murid ya, nilai bagi peratus. Jadi peratus paling tinggi kita tengok di sini 35%, iaitu aktiviti Sahibah. Aktiviti Sahibah adalah paling tinggi iaitu 35%. Tapi kat sini dia nak bilangan ya, dia bukan nak peratus. Jadi murid kena kira nilai peratus itu, iaitu 35% daripada 80 orang. Kenapa 80 orang? Sebab nilai keseluruhan ya, nilai keseluruhan bulatan ini adalah 80 orang ya, 80 orang. Jadi 35% daripada 80 orang. Jadi ini cara untuk mengira nilai bagi peratus ya. Jadi 35 perkan dengan 100 daripada tukar jadi darabkan dengan 80 orang. Nilai yang sebenar ya murid-murid, 80 orang adalah nilai yang sebenar. Jadi kita potong sifar, okey, potong sifar, lepas tu kita mansuhkan 8 dengan 10 ni kita boleh potong dengan sifar 2. Ya, ini 4 darab 2, yang ini 5 darab 2. Ya, jadi 5 dengan 35 pun kita boleh mansuhkan ya. 5 dengan 35 sifar 5 ya. 5 bahagi 5 1, yang ini 35 bahagi 5 7. Jadi yang tinggal adalah 7 darab 4. Jadi 28. So 28 orang. Jadi bilangan
sahibah adalah 28 orang. 35% bersamaan dengan 28 orang. Seterusnya ya murid-murid, masih lagi soalan yang sama ya, iaitu berapakah bilangan murid yang bermain Sudoku. Jadi murid tengok pada catapai murid yang bermain Sudoku, peratusnya ialah 10% ya. Peratus murid yang bermain Sudoku ialah 10%. Jadi kita nak tahu bilangan, kita kena kira 10% daripada jumlah keseluruhan murid ya. Keseluruhan murid kita dapat tahu di sini iaitu 80 orang. Jadi 10% daripada darab 80 orang. Jadi murid boleh potong sifar di atas, sifar di bawah, sifar di atas, sifar di bawah. Jadi yang tinggal ialah 1 darab 8. Jadi 8 orang. Jadi bilangan murid yang bermain Sudoku adalah 10%, dan 10% itu adalah bersamaan dengan 8 orang ya. Okey, soalan seterusnya murid-murid ya, bagaimana cara kita mentafsir catapai. Okey, Raja menunjukkan catapai jenis buku kegemaran murid tahun 5 dedikasi. Ada komik, fiksyen dan bukan fiksyen. Kita tengok ya, data yang diberikan adalah dalam bentuk bilangan ya. Okey, jadi kita pergi soalan yang pertama, hitung peratusan penggemar komik. Jadi kita nak cari peratusan penggemar komik, jadi kita kena tengok bilangan yang suka komik ya, iaitu komik 6 orang ya. Jadi kita kena cari dulu pecahan murid yang suka komik ya. Okay, jadi 6 orang daripada 30 orang murid gemar membaca komik ya. 6 orang daripada keseluruhan data yang kita ada adalah 30. 6 tambah 9 tambah 15, 30. Jadi 6 daripada 30 suka komik. Jadi kita jadikan kuantiti ini kepada pecahan. Pecahan penggemar komik ialah 6/30. 6/30. Jadi peratus penggemar komik ialah 6/30 darabkan dengan 100%. Ini kita dah belajar masa tajuk peratus ya, untuk mencari peratus. Jadi murid boleh potong sifar di atas, sifar di bawah ya. Sifar ni tak boleh potong sebab dia tak ada pasangan. 6 dengan 3 kita boleh masukkan kerana 6 dan 3 berada dalam sifar 3. Okey, 6 nombor 2, 3 nombor 1 ya. Jadi 2/1. Jadi yang tinggal adalah 2 darab 10. 2 darab 10 adalah 20%. Jadi peratus penggemar komik ialah 20% ya. Soalan seterusnya, adakah peratusan penggemar buku fiksyen dengan bukan buku fiksyen ialah 80%? Buktikan. Jadi dia nak suruh kita buktikan ya. Peratus murid yang suka buku fiksyen dengan bukan fiksyen adalah 80%. Jadi kita kena cari bilangan murid yang suka buku fiksyen dan bukan buku fiksyen. Jadi kalau kita tengok di sini ya, buku fiksyen 15, bukan fiksyen 9 orang yang suka ya. Jadi 9 tambah 15, 24. Jadi 24 orang daripada 30 orang murid gemar membaca buku fiksyen dan bukan fiksyen. Jadi kita tukarkan jadi pecahan. Jadi pecahan yang suka buku fiksyen dan bukan fiksyen ialah 24/30. Jadi nak tukar dalam bentuk peratus, murid darabkan dengan 100%. Jadi murid boleh potong sifar ya. Okay, jadi 24 dengan 3 murid boleh masukkan dengan sifar 3 ya. 24 nombor 8 ya dalam sifar 3 dan 3 nombor 1 dalam sifar 3. So kita boleh potong ya, masukkan dia. Jadi 8 darab 10
80% ya. Jadi peratus penggemar buku fiksyen dan bukan fiksyen ialah 80%. Inilah yang kita buktikan ya. Maksudnya penyataan ini adalah benar ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid faham. Jadi jangan lupa buat latihan yang cikgu berikan.